Sekali kan aku ucapkan terima kasih lah kepada rakan-rakan daripada bangsa India, daripada bangsa India, bangsa Cina yang turut kecam lah yang kes arwah Amirul hari tu, yang meninggal dalam keadaan penuh tragedi dalam masa kita masih lagi sambut bulan Syawal yang mulia ni. Ini bukan hal kaum dan bukan hal agama. Sebab itulah agama tu, mana-mana agama pun larang sangat benda ni. Larang sangat. Tambah pula kau dah minum, lepas tu ambil barang terlarang lagi. Sebab itulah hukuman yang terbaiknya macam tu lah. Yang macam yang baru kita dapat maklum semua ni kan. Kita ni kan aku nak ajar, bukan aku nak ajar lah, aku nak kongsi satu benda lah sebenarnya. Tips nak harmoni hidup dalam Malaysia ni kan. Apabila berlaku satu-satu jenayah yang boleh mencetuskan isu kaum, yang ada parti politik yang akan menunggang, akan menggunakan isu ni sebagai modal politik. Apabila terjadi pada bangsa kita dulu buat statement, kita dulu, influencer kita dulu bercakap bagi pihak, minta maaf bagi pihak, kecam bangsa kita tu sendiri. Kita dulu, bukan tunggu kalau jadi dekat Melayu mati, dah habis segala influencer ke apa benda ke, tak kira lah NGO ke apa, Melayu bangkit satu-satu barulah seorang selai-selai kau nak backup, barulah selai-selai. Itu ibaratnya ego, itu ibaratnya pentingkan diri. Itu bermakna kau ni sebenarnya bukan pejuang kebenaran. Apa yang berjadi kat bangsa aku nak cover habis boleh. Bukan, salah macam tu. Kalau kita nak harmoni betul, apa yang terjadi pada bangsa kita, apa saja kesalahan yang bangsa kita buat, selaku bangsa kita lah kita keluarkan untuk memohon maaf kepada bangsa lain, kepada kaum lain, kita kecam sekeras-kerasnya tindakan tu. Kita dulu, bangsa kita dulu. Jangan tunggu dia orang tu melompat satu-satu, buat VTT, buat live sembang dalam grup apa semua, naik room itu ini, barulah selai-selai nak naik minta maaf. Lepas dah jadi panas macam tu, lepas tu parti politik pula ambil pula tanggup lagi pada yang keruh, cakap belia ni belia masa depan dah, belia bernilai lah apa semua. Bermakna perkara tu akan berulang lah. Macam mana isu kuil ke, isu penceroboh tanah haram ke, sama je lah. Apa saja berlaku dalam lingkungan komuniti kita, kita dulu yang keluarkan. Bukan malu, orang takkan pandang kau hina bila kau angkat nilai kejahatan yang dilakukan. Sebab kita hidup bersama, hidup bermasyarakat. Kita hidup sebagai bangsa Malaysia. Jadi untuk jaga hati kaum lain, kita dulu yang keluarkan pekong tu untuk menjenihkan keadaan. Kita kecam bangsa kita sendiri. Tak kira kalau aku Melayu, aku kecam bangsa aku tu, si pelaku yang berketurunan Melayu tu, aku akan kecam dulu sebelum kawan-kawan India, kawan-kawan Cina bangkit satu persatu buat VTT apa semua. Kau faham tak? Maksud aku, kita dulu, bangsa kita, komuniti kita dulu yang angkat isu tu, bukan tunggu orang yang terasa dianiaya, terasa dihina, agama orang yang terasa dihina tu seorang-seorang bangkit. Apa tu bolehlah kita nak play victim, terasa kita yang teraniaya dan tersakiti, padahal kita sendiri tak ambil take action. Kita nak tunggu parti politik mana nak ambil. Itu yang jadi haru. Peringkat rakyat tu dulu bangkit satu persatu, keluar kan. Kau dapat faham tak? Itu cara nak harmoni daripada peringkat kita yang bawah ni, peringkat NGO, peringkat persendirian personal, untuk kawal dulu. Jangan tunggu polis lah apa, polis banyak kerja lagi nak buat. Jangan tunggu menteri ni, menteri tu, kementerian ni, kementerian tu, lambat lagi. Dia orang baru nak keluar kertas, baru nak masuk mahkamah, baru nak masuk parlimen, nak berdebat. Bawah dah hara dah ni, dah duduk maki bergaduh sana sini dah. Sebab itu bagi aku, apa-apa sahaja berlaku dalam komuniti kita, dalam bangsa dan kaum kita, angkat dulu. Influencer bangsa sendiri tu, angkat dulu masalah yang akan kita sendiri tahu mencetuskan perbalahan antara kaum. Kita tutup dulu, kita tampal dulu siap-siap. Faham tak? Bangsa lain dan kaum lain akan pandang hormat dan pandang tinggi kau, keberadaan kau akan dihargai. Barulah kita ni terasa majmuk, terasa berkeluarga, terasa macam hidup bermasyarakat yang sebenar-benarnya. Bukan saling rasa membenci, prejudis sama sendiri. Faham tak? Yang boleh bercakap, yang boleh buat video, yang boleh live bercakap dalam room, cakap dalam room. Kan? Bila dah timbul satu-satu, jadi macam isu yang kuil tu lah. Benda tak ada apa-apa pun kalau kau faham. Kan? Tengok sekarang dah kalah, dah kecoh hara satu dunia, akhirnya tak ada apa-apa. Padahal logik akalnya ada je kawan-kawan India, kawan-kawan Cina yang cerdik, yang pandai, yang tahu nak bercakap. Kalau semua macam tu, kita ni harmoni, tak kira lah kita agama apa, bangsa apa, datang daripada mana, sejarah macam mana, barulah kita dapat kekalkan keharmonian dan mantapkan hubungan kita ni. Mana sedangkan lidah lagi tergigit. Kan ini kan pula bangsa yang sememangnya lain terus, warna kulit lain apa semua. Tapi tak jadi masalah lah kalau kita cepat counter awal. Itulah teknik dan kunci tips yang aku bagi pada malam ni. Apa-apa kita dulu angkat, walaupun ianya datang daripada bangsa dan komuniti kita. Dapat setakat tu, Assalamualaikum dan selamat beramal.